Aku hantar kau sekolah. Stop! Bonceng! Apa ni dah? Kau jangan masuk campur. Ini anak aku. Dia bonceng sekolah risau kau. Jangan menyusahkan aku! Abang. Allahu Akbar. Abang. Ibu minta maaf ya, Bang. Allahu Akbar. Ibu minta maaf ya, Bang. Entah apa nasib Eddie tu, Bang. Kalau dia kena penjara, musnah hidup dia. Dia tu muda lagi, Abang. Baru 19 tahun. Hati saya ni hancur, tahu tak? Saya tak tahulah apa salah saya sampai dia jadi pembuli macam tu. Kau tak payah rasa bersalah sangat. Ha? Budak Eddie tu bawa sial kau faham. Menyusahkan aku elok mampus lagi bagus. Dia dengan mak dia si Atila tu sama je perangai. Aku ni hantar dia pergi asrama, nak dia jadi baik. Tapi makin dia setan tak dia. Abang tu selalu sangat berkeras dengan dia. Ha? Itu anak abang, tahu tak? Abang selalu seksa dia, pukul dia, pijak dia. Punca semua daripada abang. Apa yang abang buat kat dia, dia buat dekat orang lain. Abang tak dengar ke mangsa cakap apa? Ha? Abang tak dengar? Budak tu 4 bulan koma sebab anak kita. Saksi okey? Kamu faham soalan DPP? DPP tanya pada kamu, dalam bilik tu, Sky serika dada kamu. Kamu menggelupur. Lepas tu apa Eddie buat pada kamu? Saya tahan sakit. Tadi saya rasa dah pecah. Saya terbaring. Tak mampu nak bangun. Eddie datang dekat saya. Sekarang baru kau kenal siapa Eddie kan? Ha? Kau jangan cari pasal dengan aku, Malik. Kau dengar tak? Ha? Mana kau pergi? Aku mesti tahu punya bang! Tengok matilah. Padan ke kau. Mampus. Anas. Tolong, sakit. Anas. Sakit. Sakit. Dengan izin mahkamah, melihat kepada keadaan saksi yang telah diserang PTSD, seperti mana dalam keterangan pakar sebelum ni, saya memohon untuk stand down bagi memulihkan keadaan saksi saya. Okey, stand down 5 minit. Kod, bangun. I tak faham lah.
Kenapa kita nak wakili OKT ni? Kesian kot Malik ni. Faham je Puan, tapi dah memang kita peguam kan tanggungjawab kita. Kita nak kena pastikan diorang dapat fair trial. Well, Nurul, first, every client is innocent until proven guilty. Secondly, every client is entitled to a fair trial. Berapa ramai saksi yang dalam kes ni semua kantoi tipu. And thirdly, every client has a right to the best counsel to represent his case. And dalam kes ni is us. So emotions aside, let's win this case. well, what can I say? Betul? Faris, nanti you tengok. Kena double check nanti Faris. Tengok list siapa yang tak ada kerja, you bagi kat situ. Bos, pengetua sekolah call. Sekolah dapat saman pagi ni. Rasanya ni kes isu buli hari tu. Yang mana? Yang kat mahkamah tu? Betul. Mazati lah. Hello. Assalamualaikum. Ya Puan. Saya Zeti Puan. Oh, okey Puan dah terima saman tu. Bila terima Puan? Okey. Tak apa. Tenang je Puan macam ni. Nanti Puan contact kita punya manager. Lepas tu nanti kita akan setkan meeting. Okey. Nanti pada masa meeting tu nanti kita akan discuss dengan lebih lanjut lah. Cik, suruh cepat sikit. Puan kena call terus Puan sebab takut nanti lambat. Sebab bila dah terima saman tu masa dah berjalan dah. Okey. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Bila terima? Tadi. Sudah menggelabah dah tu. You mark lah 14 hari. Boleh Puan. Tu Atila mana? Atila! Ya Puan? Okey Atila, sekarang ni pengetua sekolah telefon tadi. Kita dah dapat, bukan kita, diorang dah dapat saman dah. Okey, saya dah minta dia set appointment dengan manager untuk meeting lah. Nanti dia akan bawa semua saman dan juga dokumen-dokumen. So nanti make sure ambil saman dan terus enter diary 14 hari. Kita kena kira 14 hari tu, takut nanti nak masuk ke hariran, takut terlepas pandang. So nanti you tolong upload masuk dekat dalam Google Drive dan prepare kronologi lah. Kan? Oh Puan, yang kronologi tu saya rasa boleh ambil daripada kes yang lepas, kes jenayah yang kita buat tu Puan kan. Sebab rasa dah cukup kot nak support yang baru punya kes ni. Actually diorang dah buat itu. Cuma kronologi you kena pay attention juga dekat site sekolah. Sekolah mesti ada insight yang lain sebab hari tu sebelah tertuduh. You kena tengok daripada site sekolah. You kena interview dulu pengetua tu. Tengok dulu dokumen dia, apakah sisi yang dia boleh cerita kat kita. Masukkan semua dalam you punya kronologi lah kalau ada extra points. Okey Puan. Okey, so kita apply bersama kerja Okey Puan. Okey, terima kasih. So let's see. Panjang cerita dia ni. Lepas tak habis lagi. Satu. Itulah dia. Selepas membuat penilaian yang maksimum di peringkat kes pendakwaan dan penilaian yang total di akhir kes pembelaan, Mahkamah berpendapat bahawa tertuduh pertama dan kedua, Eddie Ashraf dan Sky Rahmat, telah mendatangkan kecederaan seperti mana yang ditakrifkan di Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Oleh itu, kedua-dua tertuduh pertama dan kedua adalah didapati bersalah dan disabitkan atas pertuduhan tersebut. Walau bagaimanapun, bagi tertuduh ketiga dan keempat, Mahkamah berpendapat bahawa pihak pembelaan telah berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah ke atas kes pendakwaan. Maka, kedua-dua tertuduh ketiga dan keempat dilepaskan dan dibebaskan dari pertuduhan. Saksi SP1 dan SP2 menyatakan hanya melihat tertuduh 1 dan 2 menekap seterika kepada mangsa dan mencederakan mangsa, manakala tertuduh 3 dan 4 dikatakan hanya tertawa terbahak-bahak dan langsung tidak memegang atau mencederakan mangsa. Mangsa SP5 turut mengakui fakta ini dan pihak pendakwaan langsung tidak meminda pertuduhan terhadap tertuduh 3 dan 4, sama ada membantu mencederakan ataupun membuat ugutan dan menyorokkan bukti pelakuan mencederakan ini terhadap mana-mana pihak. Maka tertuduh 3 dan 4 tidak boleh disabitkan mendatangkan cedera parah. Mahkamah tidak boleh membuat keputusan berdasarkan andaian dan bukti-bukti yang dikemukakan pihak pendakwaan adalah tidak konsisten dengan aduan pengadu dan keterangan mangsa sendiri. Tertuduh ketiga dan keempat dilepaskan dan dibebaskan dari pertuduhan. Rayuan mitigasi peguam untuk tertuduh pertama dan kedua.
Dengan izin Puan. Puan, kedua-dua anak guam saya berusia 19 tahun. Puan telah sabitkan anak guam saya untuk satu kesalahan buli. Puan, kesalahan buli ni bukan saja pada zaman saya, tapi juga zaman sebelum saya. Gejala ni kerajaan pun sukar untuk nak basmi sepenuhnya. Dalam kes ini, kesalahan ini timbul kerana ketidakmatangan individu-individu yang terlibat, termasuk anak guam saya. Dan saya pohon mahkamah mempertimbangkan hukuman yang bukan menghukum tapi memulih, kerana kesalahan ini berkait dengan ketidakmatangan anak guam saya. Puan, anak guam saya telah ditahan dari permulaan kes ini sehingga hari ini, yang mana saya pohon hukuman juga adalah dari tarikh tahanan anak guam saya sehingga tarikh hari ini diambil kira oleh mahkamah. Puan, saya pohon hukuman yang setimpal dan seringan-ringannya ke atas anak guam saya. Terima kasih, Puan. Dengan izin mahkamah, saya percaya bahawa kepentingan awam di dalam kes ini seharusnya melebihi daripada kepentingan tertuduh-tertuduh. Ianya telah mendapat liputan pada seluruh masyarakat dan telah mendatangkan dan mencetuskan kerisauan di kalangan ibu bapa tentang gejala buli ini sendiri, yang mana seharusnya dicegah sebelum ianya melarat menjadi suatu barah di dalam masyarakat kita. Dengan itu, saya pohon satu hukuman berat supaya dikenakan ke atas tertuduh-tertuduh untuk memberi pengajaran bukan sahaja kepada tertuduh, namun memberi juga pengajaran kepada mereka di luar sana. Terima kasih.